Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua barisan guru dan juga anak-anak murid calon Sijil Pelajaran Malaysia sekolah-sekolah menengah di PPD Kuching bagi tahun 2025. Saya Majlan Sulong, Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Kuching mengalu-alukan tuan-tuan dan puan-puan dan juga anak-anak murid supaya kita sentiasa bersama-sama bagi memastikan kecemerlangan itu menjadi milik kita bersama. Kepada para guru, saya ingin rakamkan jutaan terima kasih kepada kalian. Tanpa kalian, siapalah kita? Tanpa kalian, siapalah anak-anak murid kita? Jadi kepada para guru, saya ucapkan terima kasih atas segala titik peluh, pengorbanan dan tanggungjawab yang telah kalian mainkan, sumbangkan kepada anak-anak ini. Teruslah usaha yang mulia ini dan kami di Pejabat Pendidikan Daerah Kuching akan sentiasa mendoakan yang terbaik untuk para guru kita. Saya ingin juga berpesan kepada anak-anak murid kita yang akan menduduki SPM pada tahun ini. Anak-anak yang cikgu hormati, kalian merupakan tonggak utama kepada keluarga masing-masing. Kalian mempunyai masa depan yang cerah, kalian mempunyai tanggungjawab yang akan dimainkan. Oleh yang demikian, menjadi satu tanggungjawab kepada kalian sebagai anak-anak ini untuk menunjukkan dan memberikan yang terbaik dalam peperiksaan SPM ini bagi memastikan kelangsungan dan kegembiraan kehidupan kita masing-masing. Wujudkanlah budaya yang sihat dalam pembelajaran kalian bagi memastikan anda dapat menduduki peperiksaan SPM ini dengan sebaik yang mungkin dan memastikan diri sendiri mencapai kejayaan dan cita-cita yang telah diharapkan. Saya ada beberapa sedikit pesanan kepada semua, khususnya kepada calon-calon SPM kita pada hari ini. Nasihat saya, sebelum peperiksaan ini rancanglah jadual, ulang kaji secara lebih sistematik dan juga realistik. Pastikan jadual itu dipatuhi dan juga pastikan jadual tersebut diselangi dengan pelbagai bentuk aktiviti yang sihat bagi memastikan wujudnya budaya pembelajaran yang konsisten bagi kalian menduduki peperiksaan ini sebagai satu persediaan yang mantap. Dan cikgu juga ingin cadangkan di sini, sentiasa merujuk kepada quick win yang telah disediakan oleh rakan-rakan cikgu di Pejabat Pendidikan Daerah Kuching ini bagi membolehkan kalian mendapat rujukan yang bersifat sistematik, semasa dan juga boleh diakses pada bila-bila masa. Jadi alternatif ini ataupun inisiatif ini adalah inisiatif yang sangat penting bagi membantu kalian dalam menempuhi masa-masa kritikal, khususnya dalam menduduki peperiksaan SPM pada tahun ini. Selain daripada itu, cikgu ingin menasihatkan juga, datanglah semasa peperiksaan nanti seawal yang mungkin. Jangan tidak hadir. Wujudkanlah semangat untuk datang dengan persediaan yang penuh apabila anda datang ke pusat peperiksaan. Kedatangan dan kehadiran itu merupakan salah satu titik penting dalam memastikan kalian ini bermula sebagai seorang anak murid yang baik dan juga bermula itulah kehidupan sebenar kita sebelum kita menduduki peperiksaan SPM. Jadi datang, jangan tak datang semasa peperiksaan SPM nanti. Elakkan juga tuan-tuan, anak-anak kita yang berada di rumah, kalau bagi ibu bapa, daripada mereka ini lalai dan juga malas untuk mengulang kaji. Jadi anak-anak, dengarlah pesanan ibu bapa, dengarlah pesanan guru-guru bagi memastikan kalian sentiasa mendapat doa yang terbaik oleh para guru dan ibu bapa masing-masing. Tuan-tuan dan puan-puan dan anak-anak yang cikgu hormati, selepas peperiksaan apa yang perlu kita buat? Tunjukkanlah sikap yang positif dan tanggungjawab kita sebagai anak-anak. Jadi dalam konteks itu, cikgu percaya anak-anak akan sentiasa mencari yang terbaik bagi memastikan kehidupan masing-masing itu pada landasan yang sebenar. Masa depan murid adalah tanggungjawab kita bersama. Oleh yang demikian, peranan ibu bapa dan guru-guru dan juga barisan kepimpinan sekolah adalah sangat diperlukan. Marilah kita bersama-sama secara kolektifnya dan berkolaboratif ke arah yang lebih positif bagi memastikan masa depan
sekolah, anak-anak dan juga pendidikan di negara kita ini mencapai matlamat yang telah ditetapkan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Inisiatif Quick Win daerah Kuching ini merupakan salah satu inisiatif yang kita rancang setiap tahun, dan kita percaya inisiatif ini adalah inisiatif yang sangat membantu, sebab pada tahun lepas pun kita dah buat. Jadi anak-anak jangan malas, kan, rajinlah untuk melayari pelbagai bahan yang telah disediakan oleh barisan guru-guru kita yang hebat, bagi memastikan kalian mendapat input ataupun bahan-bahan yang sangat membantu kalian nanti. Dan cikgu sangat percaya bahawa bahan-bahan tersebut pastinya akan membantu kalian, memudahkan pemahaman kalian dalam memastikan persediaan ini adalah persediaan terbaik untuk kalian menduduki peperiksaan SPM nanti. Dan doa dan harapan yang kita ingin harapkan adalah sentiasa kami para guru dan ibu bapa memastikan kami sentiasa berdoa dan pastikan kalian itu sentiasa mendapat hati yang baik di kalangan mereka yang terbaik. Jadi cikgu berharap dengan adanya inisiatif ini kalian akan memanfaatkan ruang itu sebaiknya bagi memastikan masa depan anda akan terjamin dengan lebih baik. Jadi itu sahaja pesanan daripada saya. Semoga kalian mendapat yang terbaik, terus sihat, sementara menunggu keputusan SPM nanti, dan juga semasa peperiksaan SPM nanti, laksanakan yang terbaik. InsyaAllah kalian akan menjadi insan yang terbaik, permata hati kepada ibu bapa kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.